billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan Karim, Allahu Akram. Persediaan hati sebelum masuk bulan Ramadan, itulah tajuk yang telah ditaklifkan kepada saya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa matlamat Ramadan ialah takwa, dan takwa itu bermula daripada hati. Persediaan hati sebelum masuk bulan Ramadan ialah ada 3 perkara yang ingin saya katakan di sini. Pertama, bersihkan hati dengan taubah. Bagaimana cara nak bersihkan hati dengan taubah? Hendaklah kita muhasabah diri dulu sebelum masuk Ramadan. Yang kedua, mohon ampun dengan sesungguh-sungguhnya. Yang kedua, buang dendam dan hasad dengki. Ramadan tidak akan terasa manis jika hati kita penuh dengan dengki, sakit hati dan perselisihan. Maafkanlah sebelum dipinta, ringankanlah dada sebelum masuk bulan yang mulia. Yang ketiga adalah perbetulkan niat. Jangan kita berniat untuk kuruskan badan, niat nak ikut orang, niat untuk suasana meriah, tetapi niatkanlah, ya Allah, aku berpuasa kerana Allah dan aku berpuasa kerana redha-Mu, ya Allah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.